Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Bingkisan Iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya aku telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak membincangkan berkenaan dengan mengenali diri kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Membezakan manusia dengan haiwan itu ciptaan Allah, iaitu Allah Ta'ala berikan anugerah akal kepada manusia. Dan hari ini bukan akal yang ingin kita bincangkan, tetapi saya nak membawa tentang kelebihan jari yang ada pada diri kita ini. Kita lihat jari yang pertama, iaitu jari kelingking. Jari kelingking ini, tuan-tuan, hadirin dan dirahmati Allah, ia merupakan jari yang paling kecil. Ia menggambarkan zaman kanak-kanak. Ketika zaman kanak-kanak lah, sebagai ibu bapa yang nak mencorakkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh di dunia dan di akhirat. Sama ada mahu menjadikan anak ini menjadi anak yang terbaik maupun anak yang tidak terbaik. Sebagai contoh, di zaman kanak-kanak, kitalah sebagai ibu bapa perlu menerapkan anak-anak dengan pendidikan ilmu, iman dan amal. Barulah kita melihat wajah anak-anak kita ini menjadi seorang anak yang soleh dan anak yang terbaik kepada ibu bapa ini. Kita beralih kepada jari yang kedua, iaitu jari manis. Kalau kita lihat pada jari manis ini, tuan-tuan, menggambarkan zaman remaja kita. Bermulanya zaman remaja penuh dengan cabaran dan dugaan. Kalau kita lihat ketika zaman remaja inilah yang berlaku kemaksiatan yang berluas-luasa. Dan kalau kita lihat, apa kegunaan jari manis ini? Jari manis inilah untuk kita sarungkan cincin ke jari manis ini ketika kita menghadapi alam perkahwinan. Tetapi kalau kita gambarkan zaman remaja, kita tidak menjaganya dengan sebaik-baik mungkin, mana mungkin jari ini akan tersarung di jari manis ini. Sebab itu, zaman remaja ini kita perlu terapkan sifat keberanian supaya kita dapat menghindari daripada segala onak dan cabaran. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita beralih kepada jari yang ketiga, iaitu jari tengah. Jari tengah di antara kelima-lima ini merupakan jari yang paling tinggi, menunjukkan sifat diri kita mempunyai sifat kepimpinan. Untuk berlaku adil, sebab itu Allah Ta'ala ciptakan jari tengah ini berada di tengah-tengah. Dia akan berlaku adil kepada dua jari yang lain. Sebab itu, tuan-tuan, dalam diri kita, kita menjadi seorang pemimpin, tak kira pun apa di peringkat sekalipun, kita mesti berlaku adil seperti mana yang berada pada jari tengah ini. Di mana jari yang kedua ini, tuan-tuan, kita akan berjumpa di lain masa. Rahsiamu, rahsiaku berkenaan dengan mengenali diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.